warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana waftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa 'ala awliyaika wa 'ala ibadika sholihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina ila siratikal mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul hakim. Wa ba'd. Bagi peluang semua ayat dulu nak. Tak ada nak menyamur sampai duduk terus mula. Orang kita bagi tak ada menyamur ni tak ada menafah lah. Yang dihormati sahabat muslim majlis, khususnya pihak pimpinan dan juga exco perubatan Tonton khususnya ikhwah dan akhwat yang dirahmati sekalian. Sebelum kita mula ni, kita ambil masa sikit 3-4 minit. Kita apa? Kalau main bola tu dia kena stretching dulu. Nak stretching lah, jadi jalan tu ke depan tu. Pertama nak mohon maaf lah sebab kelewatan, lambat sikit. Biasalah Ustaz-Ustaz ni selalu lambat. Maaf Ustaz-Ustaz. Khususnya pertama kita ta'aruf lah. Ismi Muhammad Nur Azhar bin Bahadur, asal daripada Kedah, pelajar kuliah Usuluddin di Kahirat, Universiti Azhar, tahun 4. Baru nak habis tahun 4. Tak habis lagi. Khususnya yang lebih-lebih tak payahlah. Duduk di rumah di Kahirat tu, di bangunan hak kuning tu, lalu dia jadi kali-kali lah. Duduk situ. Jadi untuk perbincangan pagi ini, dia yang takat dalam dewan ni kan ada lagi atas tu. Untuk slot pagi ini, anda diminta untuk tentang hari ini, untuk hari ini lah, untuk banyak hari ini. Kita akan bincang tentang yang pertama tentang fit korban. Dan yang kedua kita akan bincang tentang sirah ataupun kisah-kisah atau kisah dan juga sirah yang berkaitan dengan korban ini. Jadi yang pertama fit korban, yang kedua sirah yang berkaitan dengan korban. Kalau dalam tertib tu ditulis asalnya akan mula dengan sirah, petang baru akan masuk fit korban. Jadi kena ubah sikit lah sebab sesuaikan dengan masa dan sekian-sekian. Cuma nak bagi tahu dulu apa? Tak dengar? Ayah. Yang kalau ada mic yang boleh sangkut kat podcast tu. Apa? Kalau kita nak. Baik. Yang pertama kita nak tahu dululah fit korban kita nak bincang apa kan? Apa beza sirah, apa beza fit. Okey. Kalau ni nak bagi mukadimah am lah. Terus cantik apa bagi? Timpang apa? Mukadimah am ni tentang fiqh, hukum. Fiqh ni kalau kita berbuat perkataan fiqh, kalau sahabat-sahabat ni kebanyakannya semua mengaji medik kan. Kalau jumpa perkataan fiqh ni maknanya secara automatik lah otak kita akan terus refer kepada masalah hukum hakam yang berkaitan dengan hukum hakam.
Jadi kita bila bincang hukum hakam tu, dia takkan larilah sama ada kita akan bincang tentang wajib ataupun sunat ataupun haram ataupun makruh. Kemudian dia akan ada lagi dia akan masuk dalam bab sah, tak sah, apa yang membatalkan, apa yang menyebabkan sesuatu amalan itu diterima. Jadi bila kita bincang tentang ketat fiqh korban, target kita untuk capai dalam selepas daripada kelas ini ataupun kelas daripada sebelah ini, kita dapat gambaran tentang apakah hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan ataupun ibadat yang dinamakan sebagai korban ini. Korban kita tahulah apa yang kita boleh sembelih, apa yang kita tak boleh sembelih. Dan bila kita dah sembelih tu, daging tu apa yang perlu dibuat, apa yang wajib berkaitan dengan daging. Kadang orang kata apa, sekadar kita nak tahu secara umum lah. Kalau nak tahu secara detail ataupun secara mendalam, tu kena pergi mengaji kat Masjid Al-Har. Jadi sebelum pagi ni ana sekadar datang tak kerja, dan juga untuk kita dapat gambaran tentang hukum hakam berkaitan dengan amal ibadah. Salah satu ibadah dalam Islam ni nama dia sebagai al-udhiyah, korban. Boleh nampak target kita ni? Boleh nampak target tu. Kalau nampak target barulah dia tak mengantuk lah lagi. Ustaz kata nampak target tak mengantuk, tengok kau Ustaz mengantuk lah. Jadi ini yang kaitan dengan ketat yang pertama. Yang kedua tu kita akan bincanglah tentang, insya-Allah lepas Jumaat nanti kita akan sentuh tentang kisah-kisah yang berlaku. Sirah ni asalnya pun tak nampak, dia pun nak suruh bincang apa. Ketat pun tak ada atas jawapan, cuma kita buat perbincangan je lah. Cuma kita akan bincang tentang kisah yang berkaitan dengan Sayyidina Ibrahim AS dan juga anak baginda Nabi Ismail AS ketika peristiwa nak berlakunya korban itu. Ketika Nabi Ibrahim diarahkan untuk menyembelih anak kesayangan baginda. Kita akan cerita tentang perkara itu, berpandukan beberapa ayat Quran dan juga hadis. Dan kita akan keluarkan natijah-natijah dan juga faedah-faedah yang kita dapat daripada kisah itu. Itu yang lepas Jumaat. Boleh? Okey. Nah, ni kita masuklah petang yang pertama. Petang ada berapa kan? Memang jenis malah pakai apa? Tak apalah. Sebelum masuk petang, khulasah anda buat kita buat macam apa? Peta minda ni. Kita nak buat peta minda yang secara umum dia apa yang kita akan fokus bincang tentang kalau kita bincang tentang hukum hakam korban ni. Yang pertama kita akan tengok definisi. Daripada definisi tu kita akan boleh bincangkanlah kita punya point yang kita akan target. Definisi korban ni nak bagi contoh mudah. Dalam ni dia sebut tu ta'rif. Ta'rif tu dia kata binatang yang disembelih sama ada unta, lembu atau kambing bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Ni ta'rif dia. Dia punya definition ni. Daripada ta'rif tu kita dah boleh bincang dah apa yang kita akan bincang. Yang pertama dia sebut binatang yang disembelih daripada unta, kambing dan lembu. Tiga tu. Itu satu tajuk yang kita akan fokus. Maknanya apa yang boleh disembelih untuk sahnya ibadat korban kita. Jadi poin yang pertama yang kita akan sentuh adalah tentang salah satu yang kita akan sentuh tentang binatang apa yang kita boleh gunakan untuk korban ini. Itu dia akan pecah lah. Binatang ni berapa tahun yang boleh sembelih, yang ni sifat dia berapa yang boleh sembelih. Jadi yang pertama tadi kita akan jumpa salah satunya, kita akan jumpa tentang binatang, kita perbahasan tentang binatang-binatang yang boleh disembelih. Okey. Tu tadi satu. Kemudian disebut tujuannya sembelih tu untuk melaksanakan ibadah Allah Taala, taqarruban, itu untuk mendekatkan dia Allah Taala tu. Kita akan bincang tentang niat lah. Sebab apa? Bukan sembelih bukan nak berniaga. Sembelih bukan nak saja syok-syok nak berlatih sembelih. Ada tujuan, ada dia akan bincang tentang masalah niat. Dan yang lain dia akan bincang tentang masa. Cuma ketah ini dah kita sebut tadi, masalah fiqh ni dia berkaitan dengan hukum hakam. Dia akan start dengan bincang tentang hukum korban itu dulu. Apa hukum korban itu sendiri, apa hukum dia?
Jadi yang pertama dia akan sentuh tentang hukum akal. Dan kemudian bila dah selesai hukum akal, kita akan masuk tentang binatang-binatang yang boleh disembelih. Dan dia akan masuk tentang sifat-sifat. Dan akhirnya dia akan tutup dengan apa yang perlu dibuat terhadap daging-daging yang telah disembelih itu. Boleh ya? Sebelum tu kita buka alam kos soalan. Ni ada dengan tuan pengarang. Yang last kali muka surat sekolah tu dia tulis disediakan oleh Al-Faqir Ustaz Syamsul Adli bin Rozali. Ustaz Syamsul ni, untuk maklumat ikhwan dan akhwat lah, dia adalah pelajar keluaran daripada Darul Ifta. Ustaz kita yang berjaya menyelesaikan pengajian dia di Darul Ifta di Tahirah, di bawah sediaan Mufti Mesir lah. Alhamdulillah dia orang Kedah. Orang Kelantan jangan orang menang Piala Malaysia pun. Kita tak puas hati lagi maknya ni. Jadi Ustaz Syamsul ni pelajar dari Ifta, dan dia adalah yang selesaikan pengarang kertas ni pada tahun 4. Jadi kertas ni lah jadikan teks untuk bincang tentang fiqh korban di kalangan banyak perubatan ni. Jadi kita ambil kesempatan ni lah kita bacakan Al-Fatihah dan kita doakan kebaikan kepada beliau lah, supaya Allah Ta'ala bagi panjang umur, bagi dia dapat berkhidmat kepada orang Islam, terangkan hukum hakam, terangkan Islam kepada masyarakat. Sebab hari ini ni nak beletiak lah ni. Dan ambil sebanyak nak beritahu, masalah hari ini adalah masalah kenapa umat Islam ni, kita ni, kenapa ramai yang rasa tak sayang, dan kenapa ramai yang tinggal Islam, kenapa ramai yang tak nak laksana Islam. Sebab masalah yang pertama sekali yang berlaku, atau masalah yang paling penting kali, sebab tak ada maklumat, dan tak ada pengenalan, dan tak ada ilmu tentang Islam. Jadi kewujudan golongan-golongan ustaz-ustaz dan ustazah khususnya yang belajar di dalam bidang ilmu Islam ni lah, kewujudan mereka ini, dan jika mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, itulah yang akan dapat membawa masyarakat kembali kepada Islam balik. Masalah mewujudkan kelas-kelas macam ni, kelas-kelas yang menerangkan tentang hukum hakam, kelas-kelas yang menerangkan lagi supaya masyarakat ni kenal agama dia, barulah masyarakat akan dapat laksanakan dan dapat kembali kepada Islam. Jadi kita doakanlah kepada pengarang supaya dapat laksanakan, dan juga dia dapat kebaikan, dan juga dapat jadi orang alim yang baiklah di Malaysia. Dah baliklah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul udhiyah. Kita baca tak? Perkataan al-udhiyah tu boleh sebut macam-macam. Sebut udhiyah boleh, al-udhiyah boleh. Jadi yang sebutan yang betulnya al-udhiyah. Itu yang pertama betul boleh sebut. Yang kedua boleh sebut al-idhiyah. Kasrah pun boleh sebut. Betul di sisi bahasa Arab. Kalau al-udhiyah, ya tu tak ada tasydid pun betul. Jadi kita ada 4 cara sebutlah. Al-udhiyah, al-idhiyah. Al-udhiyah dengan tasydid, dengan al-idhiyah dengan tasydid. Itu tak ada apalah. Itu faedah di sisi bahasa Arab nak bagi tahu. Perkataan bahasa Arab ni kadang-kadang boleh disebut dengan 2-3 baris. Cuma jangan buat pandai lah. Tapi kata tapi cakap dengan orang Arab kan. Sebab Ustaz Azlan kata boleh sebut banyak-banyak baris kan. Pakai tibai je. Tak. Yang disebut banyak-banyak baris tu dengan syarat orang Arab guna sebutan itu. Maknanya dari segi bahasa Arab ni, kita akan boleh sabitkan sebutan tu dengan cara sebut macam mana, dengan kita rujuk kepada penggunaan orang Arab. Itu cara nak sabitkan cara sebutan. Sekiranya wujud cara sebut ni melalui kabilah ni dia sebut dengan fathah. Kabilah ni sebut dengan kasrah, kabilah ni sebut, mana kita bila ada sabit penggunaan itu kita boleh ambil untuk jadikan penggunaan kita lah. Jadi sebab kadang-kadang berlaku 2 sudut lah. Satu, dia buat pandai, dia cakap ikut suka dia. Satu lagi, ada orang yang berasa pandai. Orang berasa pandai ni apa? Dia dengar orang ni sebut dengan kasrah, dia kata tak kena ni, yang sebut salah. Ni ketika dia berasa pandai tu, rupa-rupanya yang dia tengok tadi tu boleh sebut. Dia dengar ada seorang berkata sekarang, kita sekarang ni berbahagia kan kita sedang berada di musim al-idhiyah. Isyta apa sebut dengan kasrah.